Ni program otok semini. Right otok semini. Laju ini oh. Kalau dia cakap pasal tu wajib kan. Pasal rumah kan. Talent. Agak tu dah nak pergi. Apa? Nombor apa? 4 Oh, ngelak uluk tu. Ngelak helmet. Jadi laki lah dah tu. Ewak dah. Kalau tengok kalau ada beli kau. Kalau buka beli kau kita makan sikit kau. Tak. Kalau tutup okey kita tutup. Assalamualaikum. Masih ingat kita lagi? Tak ingat. Main ganu lah. Oh. Nombor telefon ada tak? Mai lalu baru ni tutup ni tau. Oh senang lah nombor telefon dah buka tak? Ada. Kita ada nak buka banner tu. Oh tak ada nak tengok nombor berapa? Nombor? 012 Okey. 88 88 7 44. 44. Nama? Farah. Ada bunyi? Telefon kak. Tak apa. Tak apa. Kesih dua kali. Farah Etok Tanah Merah. Tanah Merah sini deh. Deh. Tanah Merah tak ada lagi tapi bandar Merah ada. Dah ada Tanah Merah sini itu deh. Apa ya? Ini nak jalan mana? Golok. Golok. Dekat aku ada nak tak lama. Bukan tak lama dah, esok lusa dah esok. Air tuak ni. Air tuak tuak. Beli deh. Ada punya net miss call ni. Ada. Dah kita tu. Ya tak lekuk ni. Kita pasal kita Kosong ni. satu kosong. Macam lalu 2 kali dah so. Pajak daripada jauh dah tutup. Anak berakhir ingat di sini. Kau berhenti dengan anak-anak semua ya. Bagi. Dah beres beli deh. Balik mana? Balik Golok. Boleh lalu dah tau. Punya kata naik air baru ni. Nak kelip air rabu baru ni. Punya kata banjir baru ni. Rumah tu kat pinggir. Mana? Tapi tu ada lesson. Kat pinggir. Lebat kau sini. Kau rana. Dia sikit main air. Dia sempuk dia macam gendok tempat gendok. Kata orang rana pasal kita di Ganu tak hujan mana. Kabar-kabar jangan nak TikTok kita buat live. Banjir. Tak balik ke biar dulu lah tu. Tapi ni mula deh.
Lagi tahu jual hak je je. Tukar biti dulu. Biti lah. Tukar biti ni. Salah. Tukar biti lah orang se. Kalau basuh. Tak mau beli lah dua dulu. Pokok. 70 kok. Tanya. Ambil lah ke? Ambil. Ada dah. Ngon tay ngon này. Hitung. Boleh. Boleh ya? Ya. Tak. Tahu Kak? 210 บาท เขาไม่บอกว่ารถวิ่งเขาบอกว่ารถไม่วิ่งก็เมื่อเช้าก็บอกว่ารถไม่วิ่งแต่สงสัยของไม่เต็มมั้งเลยโทรมาบอกว่าสั่งได้ 90 ตอน งงเหมือนกัน Ok. Con cũng cắt. Dạ, dạ, đi sekolah tu datang apa? Aneh. Aneh mong. Aku Melayu lah kalah. Okey. Lagi tukar biti ke? Rezeki Allah Ta'ala nak bagi, alhamdulillah lah. Kau duit dia. Berapa ni? 70, 77, 14. Takut nak pusing-pusing, takut pergi mula tak ada. Papa dah ni kalau dia tunjuk sambil lalu. Kalau ada rezeki kat lain, kalau dia boleh 60 pun 50, dia rezeki lah tu. Bonus lah. Dia mula tak? Dia mula ada tak ada dah. Habis kat lambat kan. Kena pula. Saja dia petang-petang. Dah orang pelik-melik. Tak mau sayang tu. Cakap Melayu. Cakap. Aku pas cakap Thai tu. Bini aku pula dak percaya. Wah, rendah je biti. 758. Banyak apa. Oh, ini Kak. Ni. Sikit-sikit. Boleh. Seribu 14,500 tu lah. Dia 2 keping ni. Kau 200 ya.
tu musim pasar lagi. Saya kena pergi. Tahu? Okey, assalamualaikum. Sekarang kita berada di wilayah Golok, Thailand. Ni kita punya Wat. Palaya. Okey, sekarang ni kita ke tak tahu lagi kita nak pergi tukar duit. Kesah dah tapi duit parut ah. 758 kat ni. 758 tak? 7 parut jugalah tak adanya. Biasanya 7. Biasa kita tukar 77. 7 ni 758. Ni kita nak cari lagi buah kabung. Buah kabung lah, cari buah ta. Kalau ada lagi misi mencari buah ta. Kelapa laut. Okey, bye. Dah aku pusing nak pergi pasar je tu. Semalam aku tak jauh. Aku malam nak pergi jauh kan. Dia pusing kat pasar. Lepas tu makan kejap. Lepas tu pergi beli air sebeng. Tahu? Lepas tu tengok rumah. Orang ngelah kali tengok rumah. Aduh, ni tai-tai ni. Aku ni tai lepas ni. Tai-tai meja lah. Aku kalau masuk Thailand ni motor dah agak lagi bau. Orang memang rezeki mu lah ni. Baru masuk tapi amba cari kat Golok ni je, dah cari jauh. Mutolok pukul 12.30. Dah cari. Balik lalu bi. Dah beli ni balik lalu cari kat sini. Tak padang nak tidur sini. Ya, boleh plan nak tidur, nak jauh sikit. Hati-hati mula. Tapi masalahnya aku duduk tengah pasar ni boleh pulak lain. Sini ni lagi kan. Betul-betul tengah pasar jadi bila boleh cakap dengan demo, awak berhenti tengah orang kedai tengok lagi. Orang masuk dia tengah lorong. Suti je. Ada ajak anak biar lu lah. Awak nak motor setakat ni ada sikit nak cerita. Tapi biar lu lah. Dia tak mau cerita dulu macam halang tak sedap. Nanti mau balik tu. Ada. Assalamualaikum. Nak beli ke? Takut proses sebulan takut menawak tom yang ke. Buka bosa. Takut dia buka bosa nak bukan toyang ke kadang-kadang awak buka bosa kita awak toyang. Takut. Sebulan aku takut macam mu. Aku gitu aku. Tapi buka bosa dengan toyang tak jadi kau pasal mu beli kedah mau buka sekali dengan saung tak tahu. Tak jadi awak. Sebab apa kita kong kejap tu kejap ni.
Tekung gila pula. Nak main gitu dah. Connected kali betul. Ada ni. Ada dah. Pasal situ je lah. Ada lain kau. Kau tanya kedai. Oh. Ha? Mana? Mana datang? Halo, wadikap. Amba ada pasar ni. Amba ada pasar kolok ni. Lepas tu nak tanya kedai makan mana satu. Oh, nasi. Dok. Berapa bulan no? Berapa bulan? 5. Mana? Depan stesen kau dia, stesen taksi. Stesen kereta api. Aduh. DP Road 5. Tak apa, kawin kamu sini lemah. Lapar perlu ah. Saya makan lemah. Alright. Mari saya kawin telefon mula deh. Air ni kan. Muak kalau ke lembu muak. Ya tak? Raja berengang kalau lembu je. Sekejap deh.
lagi. Tengok nak pakai gapo. Ni. Pak Pik. Nak apa? Nak balik? Ya. Jadi sekarang kita di Kedah. Nak makan dulu. Terima kasih kan. Oh, nak makan lalu. Makan lalu. Makan lalu. Terima kasih. Ni nasi pomok. Ni apa? Pakpik. Pakpik. Ni Sama ayat kamu. kita lihat ayat pomok. Okeylah. Hai, kita makan dulu. Hak gapo ni kak? Hak boleh puasa ke? Memang buat kapal cekoja. Ah. Cekoja lama lah. Saya takut ni orang duk buat nak puasa lah. Lama lah. Nampak cerah ni apa jadi esok ke puasa ke duk? Oh boleh ya, boleh ya. Pasal nampak cerah molek orang. Pasal mari orang terpetai hujan. Kalau kemarin nak Nampak gini awak cerah molek. Kita pun alhamdulillah mari tak ada hujan. jauh lagi mari. Ada ganu lagi. Oi, jauh juga. Ha? Jauh juga. 3 jam juga. Rasa petok bung-bung. Kalau kereta 4 dah. Kereta lagi lah. 4 lagi dah kata. Cek lagi kapal mari. Kalau Kalau kepuk dah. tak lagi dah. Tak lagi dah kata kalau ganu kepuk lah. Pakcik jual mana? Ni lagi. Ni? Lagi situ. Lagi. Ada tak nak sebab ada maju. Situ lah. Jual boleh puasa dia ke? Oh, puasa jual sama. Puasa jual lagi naik. Jual situ juga ah. Situ. Dah beres dah. Kak mula kak. Ya ya, makasih dah. Sama. Aku malah ya nak cakap depan makmum aja. Aku malah ya lama ni kuat senyap ya. Makmum tanya gapo pun aku tak pandai gitu. Saya tahu ke sini semua tengok boleh kita cek. Gitu cek agak-agak lalu. Aku 3-4 butir. Orang sepuh aku gion diri. Nasib baik dia koyak 70 dulu adik. Itu pun kira lalu. Okey ha.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan naik sayang. Siapa Saing. Oh. Ingat kau adik apa? Oh. Ingat kau anak bos Sumar ni. Ha? Megan ni. Oh. Yan. Jauh apa? Jauh. Tolak piano je. Pukul 12. Tak lama je motor. Kau 12 yang tolak. Tak. Bola kau je. Ya? Mari ya, pergi mana pula? Mari ya dulu. Bukan seumur berbual meh. Tutup dah kita kong. Ada aku tutup. Dah nak pergi rumah. Nak pergi kedai tak ada dah. Nak pergi beke tak buka. Kata tak apa gini, kita pergi Muhammad lalu kata. Baik, kita pergi Muhammad lalu. Tahu tu mama deh. Oh, tahu dah mama. Saya tak tahu lagi. Ni motor mai makan nasi sini. Apa ada ni kalau apa ada? Ngai oh ya dah ngai. Oh, dia ngai buat. Jom. Mamu tak dah? Ha? Beh. Mana kaki kau? Kata lagi bakar. Kita ada pedu. Ambil kau ni dulu. Sohong. Instant. Sohong dah. Coba ke? Apa ni yang ni yang sohong dah le. Bah. Ah ni yang nasi lemu. Apa nak Ambil ni, buat apa nak gapo? Nak buat lemu. Ada besar, ada hang besar. Tak apa. Besar dua. Apa berapa nak tiga? Nanti ko mana? Ya lu kong ya. Kau. Deh. Sarah. Ah. Ni. Tak ada dulu.
Bekali. Ano na galing sa? Kita ni Sama.เนื่องจากเราจะเข้าในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับดังนั้นนะครับขอประชาสัมพันธ์นะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพี่น้องที่มาเที่ยวว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่หรือเป็นคนมาเลเซียครับเราจะไม่มีถนนคนเดินในช่วงของเดือนรอมฎอนนะแต่เราจะมีตลาดซึ่งจะอยู่บริเวณอาคารฟู้ดเซ็นเตอร์หรืออาคารตรงนี้นั่นแหละนะครับก็คือที่ถนนคนเดินนะเราจะมีร้านอาหารนะครับของชาวบ้านเราจะมีร้านอาหารที่ขายอยู่ในงานถนนคนเดินอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ผิดนะครับถนนคนเดินก็สามารถซื้อนะครับอาหารเดือนรอมฎอนนะครับของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะครับได้จัดไว้นะครับดังนั้นเดือนรอมฎอนนี้นะครับคือเราเองเพื่อของการบุญกุศลนะครับแล้วก็ช่วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านครับได้รับทราบนะครับว่าถนนคนเดินมันจะเริ่มวันไหนดังนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านครับเราตลาดเดือนรอมฎอนนะทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกได้จัดตลาดเดือนรอมฎอนบริเวณอาคารฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับที่เดิมเลยไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็จะมีพ่อค้าอาหาร Kamu pakai ke mana? Kamu ada tak nak? Yalah. Ya. Nama mana? Dua kilo kan tu? Ada yang saja 50 kok. 50 kok? Kalau lemak ni 40 kok. Buat dua-dua. Ada yang saja 2. Daging saja dua, hok campur dua deh. Jadi berapa ya? Apa kok? Jadi lebih kok jadi 180 kok. 180 kok. Lebih kok. Ada 500 kok. 50 kok. Ada lebih nyucur. Ha? Tak lebih kok ada 1,000. Ada kok kita ni. Oh, ni ada 1,000. 500 ya. 500 nanti lebih kok gitu. Jadi ni tanya ni. Tak mau jual ni nu. Boleh? Dia lebih tahu kan ni. Lagi gemuk tak kok ni. Ya, ada yang mutar-mutar lah. Dapat betika tu 20 kok. Satu dulu. Pak. Tempat mau jual situ dia. Okey kak, saya beli kat dia. Jom. Di mana? Kasih orang dah. Tak ada nak gelik lagi. Tidur sini aku. Oh, baju. Sorry. Baju. Nak musing takut tak ada nak klik mah. Ma. Ma. Kan musing takut tak ada nak klik, nak musing. Tapi takut tak ada nak klik. Nah, mungkin tutup kita pagar tak klik kita. Ha?
Ada. Tak jual. Tak cuba. Situ. Dah tak cek kok. Tak lupa tadi. Kan apa lagi? Dua tapi light. Tapi dekat kita pergi tu mula ah. Pak kita pergi mula. Mak. Mak puasa. Ya. Tak apa kita terima kasih banyak mai. Sama. Ya pasal kau dia masa apa? Dia sama-sama jual ya tahu lah. Pokok iya. Ada harga masa ni. Lang toto. Yo, terima kasih mak ai toto tu. Tepuk asal tengok. Apa dah tu? Apa? Dah saya culuk kau tu dah. Oh, dia tu lihat tali buku. Oh, bukan. Ni, kan tu hak tu gabu hak tu. Gabu. Nak bukan tu, bukan. Patut mu hitam dalam YouTube ada tak tengok lagi. Dah, balik lu. Mak ayat bol ada. Sejak tak mula-mula. Kawin royak kata kelik rumah. Kawin royak kata kelik rumah lagi. Kelik kapur kelik rumah. Ti mula ti. Mula kat salam. Kat salam mula. Balik lu. Selamat dah, terima kasih. Nama-nama kau kena bayar ni. Kepuk ni kita tak sedap. Gapo? Gapo? Bayar titi mahal gaji lagi. Mana dah bayar mesti ni? Dok. Mesti ada. Liwat saya dah bagi aku. Tak apa, bayar pak tidur lagi. Kita bayar tidur sini. Ha? Wasa kena tidur sini tu mudah tu. Tapi tak juga. Mana? Tak yang cancel. Bayar iyo kita bila nak 3 kedai dah. Tak boleh nak makan. Lawa gitu. Dia tunggu ayo ni lawa dia. Tak. Dewa anak ni makan dah siap anak nak makan. Tak dah. Tak jadi. Kau beli mama pak pun tak boleh tidur itu. Jadi lu kalau mau gitu bayar nak makan itu. Ada. Kalau lu kado gila liu ni kita dah order dah mau beli ni. Lu kado ngah liu dah mau liu hak kita Nalipun tak jual bayar kita yang. Tak dah. Kalau nak order kita tak pahak ganang air dulu. Kalau tak main beli, katuk kedai apa bila-bila. Sedap teh. Mula-mula deh. Rojak kemar tu terima kasih banyak. Sama. Rek. Beres. Lego kambing. Nanti kita lupa yang sekotok tadi. Atas bawah Nanti dia royak dulu, lepas tak lepas. Kalau tak lepas dia royak dulu. Lepas tak klik. Yang kata gut duduk tutup dah. Kita royak nak main mula. Kita urus slow ah. Urus ni slow ni. Macam masal. Siapa dia ni? Cantik dah. Baik tidur sini lalu. Baru nak motor. Tak ada takut depan nak main. Sedap bakar deh. Dah balik dah. Okay, salam ke Abah dek. Mula. Assalamualaikum. Baik, klik lebih. Satu 24. Nah. Alright, 120 baht. Ah. 12. Ini kau apa sore? Boleh laku. Boleh laku. Pasal nak sumbat ada tong kok. Boleh laku berbere.
Okey Kak, beli Kak Kak, terima kasih. Terima kasih. Jumpa mula. Selamat puasa, selamat puasa. Sah ni, dia separit dah penuh kau nak duduk. Hari mula nak klik. Tak ada. Aku nak beli ke? Terima kasih. Bayar mula dia. Bayar. Tu rejeng depan kau tidak handphone. Wah ni. Halo. อยากกับพวกเราได้นะคะ พวกเราไม่ได้นั่งก็แค่Mau pegang je dah dulu. Kerja-kerja lagi.
Mau pasport je murah. Orang